Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH Performance, MSH Autopart dan MSH Exhaust, banyak kemain. Hari ni kita nak bagi tahu MSH sebenarnya dah jadi dealer untuk Twin Boss. Mungkin ramai yang belum tahu kot. Ini adalah announcement kita jadi dealer secara sah lah. Kalau untuk pengguna-pengguna atau bakal-bakal pengguna isu Twin Boss, korang kena tahu dekat MSH kita adakan servis. Dan kenapa kena beli isu dekat MSH? Sebab terlalu banyak faedah. Tak kisah mana-mana kau nak beli, tapi kita bagi tahu kenapa korang kena beli di MSH. Jom. Okey, faedah yang pertama, maksudnya kelebihan yang pertama, kalau korang pasang dekat MSH, kita akan guide A to Z untuk pemasangan. Maksud bukan kita pasang korang gerak dah settle, bukan. Kita akan pasang, calibrate korang punya ECU, mappingkan sesuai dengan exhaust yang korang pasang. Dan yang paling penting, bila korang keluar, kita akan guide korang punya cara penggunaan ECU. Bukan pasang korang gerak, tak. Korang akan dengar sedikit taklimat daripada mekanik atau kita punya pomen. Dan sebelum keluar MSH, mesti korang at least akan tahu basic penggunaan. Tak adalah pasang-pasang, macam mana nak ni, macam mana nak tu. Kita akan guide. Itulah harga kita dekat MSH. Sangat-sangat penting sebab korang kena tahu apa sebenarnya ECU. Jadi jom, kelebihan yang kedua kalau pasang kat MSH. Okey, kelebihan yang kedua, dan untuk pengetahuan korang, kita juga merupakan pengguna ECU Twin Boss daripada dia keluar dulu awal-awal, daripada FZ lama sampailah ada model-model yang baru yang akan keluar, Gixxer 250. Saya bagi bocor sikit lah, dah on the way dah tu untuk Gixxer ECU Twin Boss. Dan bukan itulah kita nak bagi tahu, kita juga pengguna ECU Twin Boss. Apa-apa masalah selalunya korang konsult dengan kita dulu. Final punya masalah kita tak boleh selesaikan, selalunya kita akan ke Twin Boss. Itu pentingnya, sebabnya ECU lokal kan, punya factory mesti boleh selesaikan masalah. Tapi disebabkan kita dah tahu, kita dah guna, sebenarnya masalah ni kecil je, kita boleh overcome masalah ni. Jadi bila korang pakai ECU, korang boleh tanya kita, apa masalah. Kita akan bagi tahulah dia punya kelebihan, dia punya masalah ni, macam mana korang overcome. Itu dia, kita memang pengguna ECU Twin Boss. Jom, kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga pula. Jadi bila je korang pasang dekat MSH, sebenarnya paling senang kalau korang ada target nak dyno terus kan. Kita belum buat dyno lagi, soon insyaAllah. Tapi dalam radius MSH punya kilometer, memang terdapat lebih daripada 10 tempat dyno. Jangan risau, datang MSH, kita akan konsult terus ke mana yang korang sesuai untuk pergi. Kat mana tempat-tempat dyno yang trusted, proven, banyak, sangat banyak. Kita pun memang ada connection dan kita boleh recommend korang. Jadi jangan risau, datang, pasang, kita tolong setkan pun boleh. Kita nak tahu kelebihan yang seterusnya pula. Kelebihan seterusnya, bermandangkan kita ni adalah memang menjual untuk exhaust, insyaAllah kita boleh guide korang untuk ECU. Kenapa kena pasang ECU? Memang tempat yang betul lah, sebab ECU dan exhaust memang dia equal, dia sama. Jadi bila cakap pasal exhaust, insyaAllah kalau cakap pasal ECU, korang akan lebih dekat sebab korang akan buat pemasangan exhaust dekat sini. Jadi kelebihan yang seterusnya lagi, okey, jadi jangan ragu-ragu untuk beli ECU dengan MSH. InsyaAllah korang akan selesa, korang akan settle down apa yang dekat fikiran untuk pasang ECU, pasal kenapa beli ECU, kenapa tune ni, kenapa tune tu, apa feature-feature ni. InsyaAllah kita akan terangkan 100%. Seronok lagi masih cakap tadi lah, bila pasang dekat MSH, korang boleh claim warranty jika ada apa-apa masalah. Kita bagi tahu siap-siap jika kawan-kawan beli online ada masalah pada pemasangan, memang tidak ada warranty. Tapi bila datang kat MSH, insyaAllah tanggungjawab untuk pasang ECU korang tu menjadi tanggungjawab kita lah. Apa-apa pun tak nak banyak cakap, kita sebut MSH untuk Twin Boss. Jom.